Azrin Durian Creep dan juga Nutella Creep. Okey, yang kuning of course Durian Creep. Mereka menggunakan durian premium, okey, bukan durian biasa-biasa untuk diorang hasilkan Durian Creep ni. Dan yang hijau ni pula isi dia adalah Nutella, okey. Sebekas ni ada 4 Durian Creep dan 4 Nutella Creep. Harga sebekas ni RM20. Kepada mereka yang berada di Pengkalan Hulu, Perak, boleh dapatkan di Azrin Durian Creep ni. Jom kita rasa. Kita rasa Durian Creep dulu. Isi tak kedekut. Isi dia banyak betul. Nampak tak? Gini. Memang diorang gunakan isi durian premium. Aku pergi sendiri kebun dia. Memang yang dia tanam dalam kebun tu semua durian-durian premium. T24, Musang King, Blackthorn dan juga durian hybrid. Diorang ambil fresh daripada kebun untuk hasilkan Durian Creep ni. So bila ada order, baru dia orang akan buat. So korang akan dapat yang fresh lah. Okay, sedap, memang sedap. Kemudian aku nak rasa Nutella Creep pula. Jadi kita rasa. Bismillah. Ada Nutella dekat dalam. Ada coklat Nutella dekat dalam bersama-sama dengan krim. Wow. Okey, kalau korang tak nak beli yang packaging besar, dia ada juga hasilkan. Dia ada keluarkan juga packaging yang kecil ni. Kecil ni berharga RM5 sahaja. Dua perisa, iaitu Durian Creep dan juga Nutella Creep. Okey, ada dua.